sekarang kami berada di Pintu Gerbang. Sebelumnya kita tanya dengan Ustaz, apa nama kampung ni Ustaz? Nama kampung Sato. Kampung Sato. Apa yang makna Sato ni, yang boleh sebutan Sato tu? Sato ni kalau mengikut hikayat orang dulunya, Sato ni berasalnya daripada ada satu kampung lagi dalam daerah Raman. Okay. Maka di situ adalah nama kampung Sato. Kemudian daripada anak cucu di sanalah berhijrah mari di sini sebagai orang yang membukakan bumi atau tanah ini, maka dinamakan Sato. Ambil daripada asal tanah mari dapat sini. Ini satu kaya. Dan satu kaya lain tanah itu dah banyaklah, tapi kita ambil hikayat itu sebagai hikayat yang terkemuka. Yang kedua Ustaz, yang Pintu Gerbang yang belakang yang indah ni, yang comel sangat ni dengan sendirinya yang kukuhnya. Dan nak tanya Ustaz, apa tema Pintu Gerbang kita pada hari ini? Tema nama Pintu Gerbang. Nama Pintu Gerbang ini adalah Panji Putra. Panji ini pojok bendera. Pojok bendera anak lelaki Panji Putra. Panji Putra. Ya. Yang dulunya Panji Putra ni dalam sejarah-sejarah petani dulu memang ada dulu. Ada sejarah. Panji Putra ini berkait dengan penduduk di sini ni agak atau penduduk yang agak atau penduduk sebagai anak lelaki lah. Kerana di sini ni tempat kawasan di sini ni adalah meliputi dengan bukit bukau dan juga hutan yang paling besar sekali kawasan ini. Di sana ternamanya Bukit Singo dan Bukit Jerai, dan di belakang ini dinamakan, belakang kampung itu dinamakan hutan rimba ataupun huteke. Agak atas di sana tu binatang yang buah banyak sekali di sini. Maka orang yang boleh buka sini adalah orang yang paling hebat. Lalu tu dikatakan anak jantan. Apa jumlah pemuda ni yang buat ni? Adakah pemuda dengan pemudi pun bantu sekali? Pemuda ramai dalam kampung ini, maka semua pemuda ini bertumpu di Pintu Gerbang ini untuk menyaksikan dan untuk menghijau pertolongan untuk melahirkan satu benda yang kita gambar pada. Tengok sini bini Ustaz, tengok dengan pupurnya berapa lama Ustaz nak buat ni? Masyarakat dulu sebelum pada jam ini kita mulai pada bulan yang ke-12 atau bulan Januari. Kemudian kita mulakan dari 3 bulan dalam siapa buat semua ni dalam masa 3 bulan. Tengok dari segi kerjasama pemuda dengan orang hebat ni dapat hasilkan Pintu Gerbang yang sangat baik. Pada akhir ni syarikat ni ada program yang besar yang Ustaz nak khabar ni. Boleh Ustaz cerita kepada warga-warga yang tengok? Pokok nyo atau batang nyo, satu batang ini disebagaikan diibaratkan satu tokoh pemuda dan pemudi. Tokoh yang kedua ni adalah sebagai tokoh kaibu dengan kabapa. Tokoh yang ketiga ni adalah sebagai tokoh imam ataupun imam tempatan sekalian ahli-ahli imam. Tokoh yang ketiga ni adalah sebagai tokoh ahli pentadbiran kampung ataupun penebel tempatan. Maka digabungkan semua ini menjadikan satu tokoh yang kuat. Kemudian kayu semua, pampadina semua ni diibaratkan sebagai anak rakyat kampung. Maka anak kampung ni ada yang berkebolehan, ada yang kaya, ada yang lemah, ada yang apabila disatukan, maka akan lahir kehebatan. Dan bunga semuanya adalah sebagai ahli kebolehan penduduk dalam kampung. Ahli pelajar, pengaji, ahli hartawan, ahli penukar kampung semua ni adalah sebagai diibaratkan sebagai bunga. Maka dicantumkan semua itu akan jadi kehebatan, namun kebanyakan memang nampak. Setiap seni bina ni ada makna dia. Ada makna dia. Tambah lagi, jam itu menandakan waktu dan masa. Jika kita mencuaikan masa, maka kita akan hatikan hayat kita. Itulah kehebatan seni bina orang di sini. Program terakhir Ustaz akan cerita ni. Ini program ni kita berkaitan, Pintu Gerbang ini berkaitan dengan kehebatan, dan kita akan memanggilkan penduduk-penduduk dalam daerah besar tentu semua ni 10 kampung ataupun 10 mukim dan 10 kampung, 10 kawasan. Kemudian di sana ada juga 13 tadika, 13 buah tadika. Kemudian kesemua itu akan hadir bersama di sini. Maka kami di sini sebagai tuan rumah untuk menjadikan Bukit Putrajaya kali yang ke-11, dan kami di sini menjadikan tuan rumah. Maka dalam hal itu kami usaha dengan kuasa ahli kampung semua untuk nak membuktikan kehebatan kampung Sato, dan juga untuk nak mengangkatkan taraf Putrajaya sana itu duduk dalam mata-mata anak kampung, dan untuk menjagakan situasi penduduk bangsa Melayu itu. Maknanya aktiviti tadi tu ada nasyid, ada sukan macam apa lagi Ustaz? Ada nasyid, ada syarahan, ada sukan, ada saja, ada pertunjukan, beberapa pertunjukan lagi lah. Ada perarakan jugalah. Ada perarakan. Okey, perarakan sejak pada luar di seluruh cabang 3 nah. Sehingga terus di sini. Hebat. Nantikan kepada mereka yang berada di daerah 13 daerah ni dekat resort ni, dekat kampung-kampung resort ni, boleh hadirlah pada acara yang tersebut itulah Ustaz. Ya. Okay. InsyaAllah. Nanti kita tengok. Stay tune.